Okey, hari ni hari ketiga kita dekat Sabang. Pagi ni kita keluar awal sikit sebab kita ada booking beberapa aktiviti yang membuatkan kita akan banyak masa di atas laut. Jadi pagi ni kita betul awal lah ke lokasi yang ditetapkan. Jadi jom. So alhamdulillah kita dah sampai kat pantai Ibu. So mungkin daripada sini kot kita naik boat. Okey, jom. Okey, ni kita akan pergi dekat JT. Kita akan naik boat. Sini populasi awet pun amat. So kita ikutlah apa aktiviti yang diorang nak bawa kita. Mula-mula ni mungkin tengok dolphin kot. So kita pergi tengok dolphin. Lepas tengok dolphin mungkin diorang bawa kita pergi makan apa semua. So kita ikut je lah. So kawasan ni air dia pas air dia cukup jernih tu. Mampu Ada ikan. Ada ikan guys. Di mana ni? Kucing Aceh. Kucing Sabang. Best. Saya ikut lah, pergi snorkeling. Okay, kita dah sampai kat JT Jopin. Apa ni? Layu Bisa sawit Nabi. Ikan dia cantik ya. Ikan dia macam tu. Macam menyala warna hijau. Tapak Sulaiman lah. Tu dia, tapak Sulaiman pun nampak hari ni. Sulaiman tu dia ada dua. Satu di berambut. Rambut warna ungu, di rambut ni warna hitam. Nanti kalau kita nampak biasa dia dekat sebelah sini. Dekat belakang dengan samping. Tu sebelah tu ikan juga tu kan? Yang panjang tu. Tu ikan kacang. Okay, mari kita buat. Ada seorang ni Ping, abang tu. Ya. Dia takut barang ni. Barang kita pergi atas ni. Buat apa? Sini. Kami dah jumpa dolphin guys. Kami dah jumpa dolphin.
So sini kawasan dolphin ni. So dolphin ni dia keluar cari makan waktu pagi macam ni lah. Dia makan ikan hidup lah. So pasal ni banyak tuna. So sebab kat sini akan ada banyak dolphin. Puati kita tengok dolphin. Syok lah tengok kan. Bila dekat-dekat dia seolah-olah macam dia berkawat kan. Seretak kan. Sekumpulan yang turun naik dalam air. Memang best lah. Laju boleh dalam air tu. Okey kan, selesai kita tengok dolphin. Jom kita balik. Pergi makan kot. Jom kita salin baju. Okay guys, kita akan balik ke pulau untuk snorkeling pula. Snorkeling. Berada pada kedudukan kedua sekarang. Kita pun ngejar buat hadapan dengan melawan ombak. Itu dia. Akhirnya kita berjaya memintas ke semua bot, ketiga-tiga bot. Dan kita berada di depan. Dan kini menghampiri garisan menangan. Okey. Ikan terbang. Okay. Kita dah sampai ke jeti yang kedua, di mana kita akan bersiap untuk bersnorkeling. Sinopa. Pulau Rubiah. Ya, sekarang kita dah sampai dekat Pulau Rubiah. So kita nak saling baju untuk kita nak snorkeling.
Dia boleh kena air tapi kita jangan on lagi lah biar halu kan. Tak apa. Tak apa. Biasa lah tu. Di luar kawalan. Apa dulu kalau nak pergi haji semua naik kapal di sini. Oh, dulu dia nak pergi haji naik kapal sini. Oh, tempat dia kan ni. Oh, tengok warung-warung dia. Best. Memang suasana kampung tu. Yang ini sejarah daripada depan dah. Ini sejarah daripada makam Siti Rubiah. Oh, makam Siti Rubiah. Itu dekat belakang dia punya makam. Oh. Kita nak tengok-tengok boleh tengok. Ini hanya berdasarkan asal-usul dia je. Tapi bukan cerita lengkap. Dia kira tempat terakhir untuk isteri ulama yang berasal daripada Singkil. Dia Singkil tu Pulau Banyak Aceh juga. Oh. Bahasa dia dengan bahasa kita dah berbeza. Oh. Ada kita ada 37 bahasa. Oh, ada 37 Berbeza-beza, bahasa. kan? Dengan bahasa kita tak faham lah. Kita pun lebih tak faham lagi. Makam dia. Waktu selama 3 tahun. Kita berhasil mengalahkan orang ni. So pulau ni katanya pernah diduduki oleh Belanda. Tapi tak lama lah, 3 tahun je dapat balik. So mungkin ada unsur-unsur Belanda sikit lah kat sini. So kita makan macam tu dululah. Macam nasi ayam penyet dulu ke apa ke? Ada kan? Boleh. Full tak ada sikit. Okay, kita makan dulu sambil kita sembang-sembang. Kalau dia lahir pun tergantung ada. Sebelum kita salin baju dan kita snorkeling. Betul sikit. Oi. Betul lah sikit. Okay, adik punya siap? Belum. Ya? Kira belum. RM1 je. Betul kan? Sini sikit. Ayah tu, ayah punya. Okay. Ayah tu, ayah punya. Saya pakai siap-siap. Okay, jom kita snorkeling. Apa tu mau jadi macam gaya? Dia Monica. Tergila-gila. Abang. Dah siap ah. Dah siap ah. Dia punya. Abang. Mak, nyawa kot mulut. Nyawa kot mulut. Tolong. Apa yang upah kecil teruk lah. Ni dua lagi biar dengan saya kan. Tak apa. Dia orang ni kan. Abang, tak nak. Pegang lu. Dah dulu. Menjan. Sekejap ambil Maggi Menjan. Maggi untuk bagi ikan Menjan. Selama kita masuk dalam air, kita napas dengan lidah, air laut masuk, bikin mata pedih, hidung juga pedih. Yang tak pedih hanya hati, okey? Yang tak masuk dalam kan? Ni rambut kena keluarkan, okey? Rambut, Ayah. hidung masuk, kiri kanan, kena keluarkan. Kayu hidup. Hidung, kena keluarkan. Ni cara bagi tu tadi. Tu dia datang. Tu. Ikan sudah mari. Nanti Maggie lain simpan, okey? Ambil gambar, okey? Kan ni kita dah bagi untuk orang ni. Bagilah. Bagi dengan mak. Bagi dua dengan mak. Jom ambil gambar sekali ramai-ramai video bagi dengan ikan. Kau tak dapat ke? Masih bagilah. Kita goreng kejap lagi ni.
Oh, selesai lah. Lebih kurang sehari jugalah kita kat sini. Puas kita snorkeling apa semua. Dekat Ini Pulau Rubiah. Pulau Rubiah. Pulau area snorkeling terbaik. Oh, ni dia orang kata area snorkeling terbaik. Masuk dalam tu, kat tepi-tepi pun ikan dah datang kita. Dan tempat yang paling best sekali kalau kita nak lepak, ni lah, warung yang paling ujung sekali ni, warna hijau. Layanan dia memang terbaik lah. Dengan tempat-tempat santai dia, lepak ni semua ada. Semua terbaik. Warung paling ujung sekali. Jom. Tengok warung ni. Ni paling ujung sekali. Warung ni nampak simple ni, semua ada. Dan kalau minuman aku paling suka sekali ni lah, Ulay Karing ni. Oh, kopi O ni terbaik. Ni lah, warung paling ujung ni. Tengok dari bawah. Okay, sampai. Dah punya berenang tak bangun-bangun dan saya sampai lagi ke tengah. Jadi Fayu. Macam mana sebutnya tu? Macam mana sebutnya tu? Tepin Melayu. Tepin Melayu. Oh, Tepin Melayu. Oh, okey sampai. Ni is panorama naik sini ke? Is Panorama Cafe. Jom kita pergi beli makan siap-siap untuk kita. Lepas tu kita bawa balik homestay. Malam ni kita tak payah keluar dah. Kita tengok kat sini tepi jeti ni, ini ada orang. Dia dekat lereng, macam dekat lereng bukit lah. Tu dari bawah tu jalan ni. Oh tu ada naik pula sana, naik lagi tu. Yang tu dah nampak macam rumah atas pokok lah. Sambung dia sambung ni. Tu. Masuk kot tu, tembus kot ni. Lebih cantik lah, seronok suasana dia tu, seronok kan. Nampak ah. Batu asal ni. Batu bukit asal. Diorang tu diorang bina tepi bukit kan. Nampak lah, syok kan. Suasana dia ni. Oh, boleh pergi sana. Jom. Tu lah, dia naik atas bukit mana lah tu. Kita memang rare kita punya perjalanan kali ni. Weh. Memang mencabar lutut tu. Oh, tengok ada laluan belakang. So binaan ikut dan diorang ni lah, yang binaan bersambung-sambung ni yang membuatkan tempat ni jadi menarik. Ni rasa nak naik atas tu, ikut dan dia buat tangga. So jadi apa tak tahulah kan. Azan. Ni kita nak pergi kat restoran tadi, kita boleh lalu sini. Balik kita cuci lantai. Air bersih. Wangi tu. Air lah, air ni dia, air kosong. Kita cuci lantai. Kilat bawah. Okay, buat ni, bersih ni. So, alhamdulillah. Pagi ni kita nak keluar. Kita nak naik ke atas lagi. Kita nak merasa suasana homestay dekat kawasan lain pula. So ni salah satu kawasan yang kita duduk 2 hari. Dan suasana ni memang best dan sangat terbaik lah. Pemandangan tepi laut dengan suasana dekat dalam macam seolah-olah hutan kampung, dengan binaan rumah-rumah kampungnya tu, dengan buainya. Memang seronok lah. Memang seronok tempat ni. Cukup tenang. So korang yang rasa
datang ke sini nak cari tempat penginapan untuk satu keluarga besar ke apa, sini semua ada. Bilik kecil, bilik besar, semua ada. Memang terbaik lah sini, cukup selesa. So kita takkan lupakan lah tempat ni, memang best. So pagi ni kita nak bergerak ke tempat lokasi seterusnya. Jom. So dia punya reception, cafe dia, semua apa-apa minta bantu kat situ. Memang layanan dia memang terbaik. Dan korang jangan takut dengan ni, diberi nama Dekil, dia yang jaga kawasan ni. Selamat tinggal Dekil. Okay Dekil, bye bye. Bye bye Dekil, jumpa lagi, jangan sedih. Okeylah abang, selamat tinggal abang. Okey bos, terima kasih banyak, layanan terbaik semua. Okey, terima kasih Puas abang. hati. Okey, jangan lupa terima tinggal kasih. review abang. Ya, baik, terima kasih. Thank you kakak. Ya. Selamat jalan abang. Ya. So kita nak Mana? kita nak ke kilometer 0 ni, sama jalan dengan semalam. Kita pergi ke JT apa, Uboi. So cuma kilometer 0 ni naik ke atas lagi, mendaki lagi. Ni pulau je. Dah kita buat. Kita pergi atas lagi. Weh, Ocean Resort. Okay, kita parking kereta. Walau mana-mana saja kita pergi, masjid ataupun surau mesti ada. Walaupun kecil tapi binaan dia cantik. So sekarang kita menuju ke main spot dia. Tu sampai dah, situ je. Jom, so sebelum kita sampai dekat main spot dia tu, ada orang jual-jual baju-baju lah apa, kopi lah, baju-baju ada tulis Welcome to Sabang. Oh itulah dia tu, nampak Sabang, kilometer 0 Indonesia. Ui, atas tu macam, wish, walaupun dah macam ni, mungkin dipukul angin kan. Pokok-pokok pun atas tu dah, daunnya dah hilang. Tu, let's screen dulu. Ayah nak apa? Bagi ayah aja. Bagi ayah je. Sedapnya, tak bagilah dikit lah. Jadi inilah kilometer 0 yang kita dengar orang sini sebut-sebut. Kilometer 0 dah pergi, kilometer 0 dah pergi, kilometer 0 dah pergi. Jadi inilah kilometer 0. Macam inilah keadaannya. So dekat kilometer 0 ni, orang kata rojak dia sedap, rojak dia asli kan. So kita tengoklah apa beza dia rojak dia dengan rojak kita kan. Apa yang asli tu kan. Kalau kami ke kilometer 0 saja orang sebut rojak kilometer 0. Jadi jom kita tengok. Kita dah order tadi, kita nak pergi ambil. Ya, rojak Mak Rayu. Tu dia. Tengok dia buat tu. Oh, tu dia. Patutlah dia popular di sini rojak. Boleh pakai buah ni. Itu buah apa tu? Buah rumbia. Buah rumbia bang. Buah rumbia. Buah rumbia. Oh. Macam-macam buah dia. Apa nak? Beng-beng ni. Ni beng-beng. Sini air dia orang sedap-sedap tau. Pop ais. Kita jumpa apa ular kareng lah apalah. Ni macam ni kan. Macam mana cantik rupa luar dia, macam tu lah sedap air dia. Kebanyakan kita dah rasa lah, memang sedap. Tengok ni, good day, cappuccino. Milo biasalah, rasa Milo kan, Indo Cafe biasa lah kan. Tengok dia ada macam ni lah, pop ice, ice blender ni semua ni. Memang sedap. So abang ni
Beng-beng satu. Beng bambu. Rujak belah bintang, rujak belah bintang. Rojak. Biasa kan belah bintang kita ke di Aceh kan, ke sana belah bintang. Ada Dia ada rujak. gelarannya, rojak apa ni? Rujak apa? Namanya? Oh, ini orang Malaysia. Saya orang Malaysia. Oh, bisa bahasa Indonesia. Saya pergi mana pun dia kata kalau datang tahu kilometer bahasa, tahu bahasa kilometer no cari rojak dia kata. Ya, pergi ke Aceh cari rujak ni. Rujak apa Ya. namanya? Ni rujak Aceh. Rojak 0 kilometer. rojak bagus, 0 bagus. kilometer Ya. kan. Beda-beda. Kalau di Aceh beda lagi. Oh di Aceh pun ada juga, beda-beda. Berapa orang saya tengok. Itu daripada Aceh, daripada sana. Daripada Aceh. Bandar Aceh. Ya. Dari Lok Ngah. Di jalan di sini berapa hari? Kemarin. Oh kemarin Besok pagi sama. balik. Besok pagi balik. Dan jam 11. Jangan pagi kali. Berapa orang, abang? Semua kita 8 orang. Keluarga? Ya, keluarga, satu keluarga. Okey, siap. Mik. Ya. Rojak kilometer 0. Ni, aku ni. Asyik jauh. Lorinya tarik tu lah. Oh, budak-budak permainan diorang tu kan. Macam permainan kita main kecil-kecil dulu macam tu. Budak sekarang kalau budak bandar main telefon. Tengok mainan diorang. Betul, mainan tu budak-budak. Kat Malaysia kita tengok orang Aceh makan keropok ni. Tapi kat sana rasanya biasa je. Tapi kat sini sedap. Rasanya sedap. Tu dia keropok cemplang asli ikan tenggiri khas Palembang. Enak, renyah, gurih. Oh. Ni sini ada view. Kalau Ampon Mat ada view. Memang padu. Tu. Agaklah sikit kalau Ampon Mat kan. Okey. Kita try redah. Ni. Bateri tak amat tau. Dah 49 ni. Ya. Sini dalam pun nak main. Jaga-jaga sikit sebab wow. Tapi cantik nampak dah. Dalam pemain. Boleh elok, hampa tak buah, hampa tak lompat-lompat tak apa. Tu. Hutan lah sikit sini. Tapi elok lah. Oh, dia ada jalan sampai bawah tu. Sana ada tempat view. Ni tu. Kita tengok. Kita tengok. Rajin lutut korang kuat lagi. Korang boleh ikut ni. Dia turun naik tangga ni. Tu, sampai bawah sana pun ada orang pergi lagi. Situ pun ada tempat bergambar lagi sini. Tu kita tengok pemandangan laut. Oh tu ada lagi tu. Tengok dulu. Jangan kalau-kalau. Sini memang bahaya kan. Sini apa boleh buat slide tengok. Wah. Insya-Allah saya. Okey, kita berjalan lagi. Kita ke seterusnya. Ada lagi. Pada slide yang kedua. Minta over slide lah. Sini slide dia selamat sikit. Dia slow. Kalau ni kalau nak jalan lagi ni dah kot. Jom lah, naik atas balik lah. Kita ke tempat asal kita guys. Let's go. Ini memang best. Model lautan lah sikit.
Datang bukan masalah. Kalau hampa pandai jaga diri, pandai. Cantik alam lah. Muatan ni kena sapu-sapu sikit. Okey. Penat lah. Turun boleh. Naik tu penat. Jadi tu. Banyak kerja orang tau sini. Wah, liga mak. Dia tarik. Mana boleh? No. No. Gangster sangat. Dia tengok lagi kita punya gangster. Tu. Waduh. Makanan nak lalu. Dia bawah sini Bawah sini lah. Kita orang daripada Malaysia. Tapi tadi macam nampak macam kejar orang lah tadi. Wah, Tak boleh lah kejar macam tu kan. Kesian orang. Lepas tu kalau tetamu datang sini sambut. sambut. Takkan ligas macam-macam nak opok. Ada opok. Dia dah dapat opok satu lah. Kalau sambut mesti dapat opok nanti. Dia dapat opok tu. Dah ada opok. Kalau nak minta jangan curi. Tahu. Baik, kesian orang. Siang orang tu lapak. Untuk anak dia. Kalau nak minta dia bagilah, anak dia bagilah satu dua ke. Itulah. Ini nak kejar macam nak apa daripada kecil macam penyamun je. Basuh bagi. Kerja menyamun je. Tu. Nak opok nak. Ni kami bagi ni. Tak baru dia. Sedap oh. Nak minta. Apa? Okey, Ni apa Roger? Palembang ni kat sana tak ada. Sini yang ada sedap Rasa dia tak sedap masuk angin. Rasa tak sedap masuk angin. Yang ni sedap. Dah. Yang ni sedap. Yang ni Aceh punya Sabang punya. Tak. Baliklah budi sikit. Tu jambang-jambang tu trim lah sikit. Kan. Okeylah. Kami pun nak gerak dah. Jaga jumpa Bagi. Dalam perjalanan menuju ke penginapan kami seterusnya, kami terjumpa satu simpang yang membawa kami ke kawasan pantai yang diberi nama Pantai Gapang. Kerana terpikat dengan pesona alamnya, kami singgah sebentar untuk menikmati suasana indah dan tenang di sini. So kita relax sekejap sini, kita tengok pemandangan yang indah kat pantai ni. Oh, dia air biru dia berbelang. Kita tengok kat sini orang datang berkelah. Di belakang-belakang tu resort rasanya tu. Belakang-belakang tu. Rasanya kat sini malam pun hidup sebab kita nampak ada lampu-lampu tu. So inilah pemandangan pantai dia. So nampak air dia. Daripada putih, biru, cair, biru gelap, memang cantik air dia. Sini kalau bawa untuk budak-budak mandi, nampak macam okey lah, selamat lah. Sebab tepi ni dia landai jauh. So best lah, kita relax ni sekejap makan angin dulu sebelum kita teruskan perjalanan. Kelapa lah. Satu berapa bang? Satu berapa? 20. Buat dua? 240. Ya, dua. Dapur orang. Itulah nama kita itu. Simponya lah. Oke bang, terima kasih bang. Oh ya, nih. Stronya. Tuh. Oke.
Burger menarik. Tu dia, kita pergi lah dulu. Makan fries, burger. Burger dia kecil je bang. Ada yang Sedap. Kecil tapi sedap. bawah tu ada nasi. Burger ada kecil tapi ada 2 je. Pasir dia lembut tu. Pasir dia gebu. Sedap tadi jak. Bersih je. Syok ah. Aduh. Hai ketam. Hitam. Ada ketam. Mana? Itu. Wah, ya. Payah sekau. Ayam ketam. Mana? Tidak hilang kau. Ni, bawah tanah ni. Oh ni. Ini ha. Ha. Sini ni. Ha. Ya. Ha, dapat. Aduh. Nampak. Okey. Betul, kita tangkap. Hop, hop. Wow. Ada. Dapat. Ini kecil apa? Dapat lah tu. Ada. Dia cubit. Aduh, sakit. Ya, jangan dekat plate. Dia cubit masuk. Yang tu dia ketil, nampak ketil tengah ayah tu. Muka dia cubit. Ha, gagal nak pegang lagi. Ayah nak buat Dia pasir cubit. lah. Biar dia tak cubit ayah. Katanya. Ada. Oh, geletik dia. Oh, getik je. Oh. Dia tak boleh lepas dia. Getik dia sebelah je yang besar. Sebelah lagi dia simpan. Oh, sebelah lagi cabut. Cabut. Kepit dia dah hilang sebelah. Dia marah ni. Oh. Kabui buat asap bulat je otak. Kita macam ni boleh baring kan? Sebaik kita tak mau membasahkan baju sebab kita singgah je kat pantai Gapang ni. Tapi memang best kat pantai ni. Tengok kat pantai ni lengkap. Ada warung-warung, boleh order kopi panas, kopi Aceh. Ada jual-jual makan, fries lah, burger lah, nasi-nasi goreng apa semua. Tengok orang datang berkelah. Boleh tengok nelayan balik, bawa balik ikan. Tapak Sulaiman kan? Tahu tak? Bukan. Takut gatal tu. Nampak dia rupa je agak gatal. Yalah, kalau tapak Sulaiman dia 5 kan. Dia duduk diam, ni dia kuat bergerak. Boleh jadilah tapak Sulaiman on. Jom kita sambung perjalanan. Selesai di Pantai Gapang, kami meneruskan perjalanan ke lokasi penginapan yang sudah ditempah untuk hari ketiga kami di Sabang. Jadi, jom. Alhamdulillah yang kita sampai dekat Freddy Santai Sumur 3. So, barang semua dah bawa turun. Kita nak pergi tengok bilik kita. Let's go. Pulang orang ibu ya, Pak? Ya. So, jom kita tengok suasana dalamnya. Ayah, ada tu, mari. Mari Mari tu. kita buka ke? Oh, okey, cantik. On. Ada tu. Tak panas sikit dah. Tak ada panas lah. Okey. Sejuk. Okey, cantik. On. Oh, tu dia. Bilik ni. Tengok tu binaan dia.
So betul-betul view kita menghadap laut. Tu dia seluas pemandangan. Lu boleh nampak ada orang main tepi pantai. Semua puati lah. Family room lah. Okay, family room. Satu ni semua kita punya. Ni je pintu dia, pintu cowboy. Pintu cowboy. Keluar ni, belah sana laut, belah sana dia punya reception. So yang kita pilih ni betul-betul menghadap laut. So inilah tempat untuk kita bermalam malam ni. Betul. Cantik. Jadi jom kita ronda lagi kawasan ni. Kita tengok apa lagi yang ada kat kawasan ni. Tu, welcome Freddy's Skywalk. Jom, oi. Bilik atas best, tapi pemandangan nak naik tangga tu elok yang bawah lah. Pun okey juga. Okey, jom kita pergi tepi pantai. Mana turun dia? Oh ni. Oh, ada kafe. Cantik, di kafe. Oh, kita nak makan pun dekat. Turun tu. Sini ke? Oh, sini jom. Sana bodoh. So inilah suasana dekat tepi pantai kat sini. Oh, memang best. Air dia bersih semua. Kita lepas tepi budak-budak layan ombak. Dan tepi pantai pun tak jauh dari bilik kita. So itu bilik-bilik yang best lah. Sebab apa best? Sebab dia betul-betul menghadap pantai. Mana pemandangan dia laut. Aha. Dah sampai. Dah tadi tu. Air pasang. Tu. Nampak tu. Oh, tengok ombak dia. Syok. Ya, walaupun ombak dia kuat, tapi budak-budak masih boleh mandi lagi lah. Selamat lah. Situ semua landai sebenarnya, tak dalam. Ombak dia kuat kan. Seronok lah budak-budak. Bawa anak-anak kan.
best sekali. Bila kita dah penat-penat jalan satu hari, petang-petang kita lepak tepi laut. Memang layan. Makanan langsung naik pada pantai, kita lepak je, minum je sebelum kita balik bilik. Ada semangka apa mana? Ni botol ni dia lobak. Botol ni lobak. Kerek. Yeay, benar. Ayah kau dah lopok. So kat sini ada kafe dia sendiri semua. So lepas kita main pantai, kita boleh lepak minum ke, makan apa-apa, dimsum ke apa ke. Memang banyak makanan dan minuman kat sini. Untuk korang yang masa macam malas nak keluar, kat sini ada kafe dia sendiri je. Oh tu dia, air dah naik kan. Oh malam pun cantik lagi lah pemandangan. Jom, kita nak pergi ronda kawasan-kawasan dekat-dekat kat sini. Kita nak cari makan. Jom. Mana idea dah naik ah? Okey, jom. Jom. So tadi on the way kita datang sini tadi, kita tengok banyak kedai-kedai makan kat luar tu. So malam ni kita pilih untuk cari tempat makan kat luar. Kalau tak jauh, ada satu lagi dekat Nanti kemana? makan. So kalau Ni lah bilik kecil lah orang ni bilik-bilik yang dekat dengan reception lah. Cantik juga. namanya Hujung kanan tu. Hujung kanan tu. Ada motor. Orang lain yang terkejut. jangan salah orang. Mula duduk orang tu. Ni nampak itulah tak tunggu. Tapi dia akan nasib baik ada bapak dia jaga. Nasib baik abang ni jaga. Jom. Jom.
Itulah tak nak tunggu orang. Dia nak tunggu orang kereta Arash. So hari ni kita layan bakso. Layan bakso. Semua layan bakso hari ni. Itu ada mi, tu bakso mi. Kita makan santai aja hari ni. Kita ingatkan ABC, rupanya dia sup wok. Tapi sedap. Sedap. Okay, perut pun dah kenyang. Jom singgah kedai sekejap, cari kopi-kopi apa untuk kita bancuk kat bilik ni. Best lah kedai Aceh. Cappuccino, Max tea tarik, Coklato creamy. Macam dia. Mama. Lain, suasana dia tak sama kita. Sementara tunggu dia orang shopping tu, kita duduk dulu. Allahu Akbar. Wah, kedai lah. Tak tahulah nak cerita macam mana, tapi suasana dia tu kita rasa macam zaman dulu kot. Sekali masuk penuh satu kedai. Oh tu selongkang habis penuh satu kedai. Tadi tak ada orang. Tadi berada tu relax duduk kat kaunter. Sekali masuk ramai. Ya, kenapa saya dipanggil? Lagi dia rasa Air apa? air magic. Sirap Bandung. Sirap Bandung atau honey melon? Dua-dua lah bisa. Nak coba ni. Nak cuba? Buka dulu. Ini tak ada gula. Ya, non gula. Bismillah. Zero. Kasih dia rasa dua-tiga. Bagi rasa air Malaysia di Malaysia viral. Malaysia pernah kan 2008. Kan belum ada yang tikus seperti ini kan? Di Kajang. Oh, biasa pergi Kajang. Kajang Dato' Arun. Oh, Dato' Arun. Okey, ni lebih kurang okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kacau sikit. Ini khasiatnya apa nih? Tak ada gula, tapi minumnya sedap. Kalau itu gula minum tak sihat kan? Gula tebu kan tak sihat. Alhamdulillah selesai dah kita makan. Kita nak bincang Dobi. Setelah kita masuk kedai tu tadi, kita sembang dengan tuan kedai tu. Bila kita tanya dia, sini waktu sore macam kurang orang, tapi bila makin malam makin lewat makin ramai. Sebab dia kata dekat sini kota yang kita duduk ni adalah kota yang paling selamat, dia kata. Paling aman. Maknanya walaupun maksud dia tu, walaupun kunci motor kita tinggal dekat motor, kunci kereta kita tinggal kat kereta pun tak ada masalah. Tak ada maling-maling, dia kata. Bandar yang bebas, mana polis pun tak kacau. Dia kata sini memang paling aman, dia kata. Dia kota yang paling aman, dia kata. Paling selamat lah, dia kata. Tak ada samun-samun apa semua. Macam tu lah. Sebab tu dia lewat pun masih orang meniaga lagi. So bila kita sembang dengan orang-orang sini, syok lah kita dengar dapat info-info macam tu kan. Kalau kat tempat kita tinggal kan, kunci motor kat motor tu silap lah, hilang awal lagi lah hilang. Mochi Dalam berkunci pun kena kopik kan. Ni dia orang kat sini tak ada. Dia tak ada nak pecah-pecah kedai ke, pecah rumah ke apa, nak gaduh-gaduh ke apa, tak ada. Sini dia aman. Paling selamat lah. Oh, okay. Best lah kita dengar cerita dia orang kan. Jadi selesai sudah perkongsian jelajah kami di Sabang untuk hari ketiga kami di sini. Masih ada 2 hari lagi kami di sini dan masih banyak lagi tempat yang kami nak terokai untuk melihat pesona alam yang terdapat di sini. Apa yang pasti, kami memang mencari suasana ala-ala kampung. Memandangkan video ini dah terlalu panjang, aku akan kongsikan dalam video seterusnya. Apapun, terima kasih kerana sudi menonton.
Jangan lupa like, share dan komen. Pada yang dah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Pada yang belum, jangan lupa subscribe untuk mendapat lebih banyak lagi perkongsian-perkongsian pada masa akan datang. Assalamualaikum.